Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, tajuk saya dan sebagai uh, permintaan kepada saya ya untuk memberi satu cadangan penyelesaian oleh pihak tertentu dari pembangkang. Jadi cadangan saya ialah bubar Perikatan Nasional dan tubuh gagasan bersama rakyat. Jadi apa maksud saya? Jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin ya. Bagi mereka yang menonton di Facebook, tekan butang subscribe atau follow di atas. Kalau di YouTube, tekan butang join atau member. Jadi setelah saya banyak kritik Perikatan Nasional ya, ada pihak dari persekitaran atau keluarga besar pembangkang berkata, okey, tolong cadangkan satu penyelesaian ya. Jika daripada asyik kritik, tolong cadangkan satu penyelesaian. Saya kata baik, saya buat, tapi saya buat di umum. Saya tak nak buat satu-satu dan sebagainya. Dia kata silakan. So inilah dia. Okey. Ini sebagai menjawab ya, permintaan. Kalau ada pihak daripada contohnya pro kerajaan ke pro PH ke pro BN, dia minta pun saya akan beri cadangan. Tetapi I don't think they need cadangan. Mereka sedang menjurus ke arah akan menunjukkan peningkatan pada PRU 16 khususnya Barisan Nasional. Tapi Perikatan Nasional menjurus ke arah kejatuhan pada PRU 16 dari sudut perolehan kerusi. Dan saya dah buat jangkaan dan ramalan awal-awal, khususnya jika PRU 16 hujung tahun ini atau awal tahun depan. So dia kata tolong beri penyelesaian. Okey. Now, satu penyelesaian saya dah beri, iaitu perikatan perlu join kerajaan. Now, kalau saya nak guna live ini untuk ulas balik mengapa perikatan perlu join kerajaan, ianya akan makan masa yang terlalu lama. Jadi awak scroll ke bawah dan awak akan jumpa artikel bertulis di mana saya dah jelaskan. Awak boleh baca ataupun live dengan tajuk yang bersesuaian, awak boleh baca, awak boleh tonton. Tapi secara ringkasnya, perikatan jangan lagi membohongi ummah. Okey, ini penyelesaian pertama. Ada dua ya. Jangan lagi membohongi ummah babak perjuangan agama bangsa dan negara, perjuangan penyatuan Melayu atau perjuangan bangkit Melayu. Kamu satu gabungan, ada dua parti. Dua-duanya perjuangkan agama bangsa dan negara. Dua-duanya duk laung-laungkan penyatuan Melayu. Dua-duanya duk laungkan bangkit Melayu. Tapi dua-duanya duk bergeser dan bergeser atas perkara-perkara yang tak ada kaitan langsung dengan agama bangsa dan negara, tetapi lebih kepada perselisihan antara cara nak kerjasama dengan UMNO, perlu atau tidak kerjasama dengan UMNO, dan siapa harus jadi calon Perdana Menteri. So jangan bohongi ummah. Mengapa ada dua parti macam duplicate ya? Kemudian persekitaran pembangkang, ada parti-parti, NGO-NGO perjuangkan benda sama, minta Melayu bangkit, minta Melayu bersatu. Walhal Melayu dah lama nak bersatu, dah lama bangkit. Yang duk lena dan bergeser dan berpuak adalah keluarga besar pembangkang terdiri daripada Perikatan Nasional, satu gabungan, dua parti perjuang benda yang sama, dan persekitaran Perikatan Nasional atau pembangkang yang membabitkan parti-parti dan NGO-NGO yang cerita dia sama, berjuang benda yang sama. Benda dah jadi mengarut di keluarga besar pembangkang dan merepek. Kalau benar ikhlas pemimpin-pemimpin ni untuk perjuangkan agama bangsa dan negara, penyatuan ummah ataupun bangkit Melayu, mereka sendiri dah tak ada berpuak macam ni, dah kecilkan kepada maksimal satu parti dan satu NGO. Mereka tak mampu sebab mereka mengamalkan politik
kepentingan, bukannya politik perjuangan agama, bangsa dan negara diutamakan. So settle benda tu dulu dan betulkan kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah tidak menerima titah cadangan Al-Sultan Abdullah agar perikatan menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Sebabnya jika dia jadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, akan wujud Blok Melayu Islam yang terbesar dalam sejarah negara. Ada 100 kerusi daripada daripada perikatan dan barisan sahaja, 100 kerusi Melayu, kemudian campur dengan kerusi Melayu dari PKR dan Amanah, ianya menjadi majoriti yang lebih dari selesa, terbesar dalam sejarah dan menjadi penyatuan Melayu dalam erti kata sebenar, menyeluruh. Jangan bagi alasan mengarut sebab ada DAP. Itu alasan paling mengarut. Sekejap ya. Jangan bagi alasan mengarut. Ya, itu alasan paling mengarut. Ianya serupa awak kata, Melayu bersatu semua sekalipun, majoriti besar sekalipun, kami penakut, kami takut pada DAP. DAP akan bayangkan kami. Sekaligus seolah-olah awak berkata Melayu ni lemah. Dia bersatu pun, dia takut DAP. DAP ni satu ancaman yang besar. Ya? Jadi buat apa laungkan penyatuan Melayu? Buat apa awak tak mau bersatu di situ, tapi di luar awak laungkan penyatuan Melayu. Walhal, bila ada peluang penyatuan Melayu menyeluruh, awak kata sebab DAP. Kalau kat luar, awak nak satukan Melayu, ia tak melibatkan Melayu dari UMNO, atau kalau sekalipun UMNO tiba-tiba kata, okey, kami pun nak join penyatuan kamu kat luar, ia tak melibatkan Melayu dari PKR, ia tak melibatkan Melayu dari Amanah. Ianya penyatuan yang lebih lemah berbanding jika awak masuk kerajaan. Tapi awak rasakan yang itu lebih baik. Bukankah kalau awak masuk kerajaan, dia penyatuannya lebih menyeluruh, Blok Melayu Islam yang lebih besar, bukankah itu mampu melawan apa yang didakwa ancaman DAP ini dengan lebih berkesan? Tak masuk akal. Rasional, logik, lontaran, semuanya tak masuk akal, semuanya mengarut. Berhenti bohongi ummah, masuk kerajaan. Jika tidak ingin masuk kerajaan, penyelesaian nombor 2, bubar Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tidak ada peluang pada PRU 16. Barisan akan rampas banyak kerusi. Dalam live ini saya tak nak ulanglah mengapa, bagaimana dan sebagainya. Ya. Bubar Perikatan Nasional sebab nama Perikatan Nasional tidak akan mampu menarik undi bukan Melayu, dan tanpa undi bukan Melayu kamu akan hilang banyak kerusi. Okey. Noktah kat situ. Tubuh gagasan bersama rakyat ataupun gagasan bangsa nasional. Saya pernah ada NGO tapi tak berdaftar lah. Dulu perjuangan saya Gerakan Bangsa Nasional, GBN. Tapi dia tak ke mana. Nombor 1 sebab akhirnya saya pun muak dengan perjuangan-perjuangan itu. Tapi nombor 2, orang di dalamnya ni yang kononnya sokong saya dan sebagainya, sebenarnya akhirnya semuanya ni nak duit, nak peluang, ya, mereka ada motivasi tersirat, ya. So akhirnya saya gugurkan. Tapi tubuhkan gagasan bangsa rakyat, jenamakan semula perjuangan. Dia tak ada perikatan nasional, ya. PAS, Bersatu dan sebagainya, semua perjuangkan agama, bangsa dan negara, gugurkan. Berhenti bohongi pengikut. Setiap parti declare apakah perjuangan anda. Pastikan berbeza-beza. Contohnya PAS boleh declare, kami perjuangkan pertahanan Islam. Okey, itu PAS. Bersatu macam mana? Kami perjuangkan nasib pribumi. Okey, berhenti kat situ, nokta. Pilih satu je. Jangan agama bangsa dan semua agama bangsa, no. Okey, pilih satu. Okey, Bersatu pribumi. PAS Islam. Kemudian Putra, okey, awak perjuangkan apa? Kami perjuangkan benda ni, pastikan berbeza. Okey, yang tu. Kemudian Pejuang, awak perjuangkan apa? Kami perjuangkan keadilan, kebenaran. Okey, yang tu.
Ya. Kemudian gerakan, awak perjuangkan apa? Macam tu, berbeza-beza. Kemudian tubuhkan Majlis Presiden Gagasan Bersama Rakyat, di mana semua ketua parti akan duduk dalam majlis presiden itu, dan juga menteri besar atau ketua menteri di negeri-negeri yang dipegang oleh gagasan itu juga akan duduk. So maknanya Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Kedah dan Perlis akan duduk di dalam majlis presiden. Dan jangan keruhkan keadaan, NGO pun nak duduk, dan tak mau. NGO ni letak sebagai jentera penggerak yang akan membantu parti-parti ini atau gagasan ini. Mereka jentera penggerak, bukan jentera secara am, sebab mereka jentera penggerak, mereka akan gerakkan jentera pengikut mereka untuk menjadi jentera gagasan ini. Adakah ini akan menyelesaikan masalah? Tidak, saya tidak yakin. Saya tidak yakin langsung dengan barisan kepimpinan yang ada. Masa terlalu suntuk. Saya amat ragu penyelesaian ini mampu membawa perubahan, tetapi sekurang-kurangnya peluang lebih tinggi sikit berbanding dengan perikatan untuk mengurangkan kehilangan kerusi pada PRU 16. Tetap akan hilang kerusi pada pendapat saya, tapi peluang lebih sikit untuk elak hilang kerusi kerana masa dah suntuk. Sebenarnya cadangan yang seakan sama dah lama saya berikan kepada perikatan, hampir setahun setengah lebih. Saya beritahu, wujudkan majlis presiden, perikatan buat macam ni, buat macam tu, semua buat tak dengar. Sebab perikatan ni, especially PAS ni, mereka ni angkuh teramat sangat. Bersatu ada sifat elitisme dalam parti itu. Tetapi bila dah kena teruk di mahkota, dah kena teruk di air kuning, dah ada tanda-tanda pengundi Melayu Islam sedikit mula beralih ke UMNO, dan di kalangan pengundi mereka sendiri sudah duduk atas pagar, tiba-tiba benda yang saya canang dulu, sekarang saya dengar di media sosial. Sekarang saya dengar pemimpin mereka bercerita, perikatan kena wujudkan majlis presiden. Sudah terlambat. Nama perikatan tidak akan membawa apa-apa perubahan, ianya hanya menjurus kepada kejatuhan, sama ada sikit atau besar pada PRU 16. So, jika awak tidak boleh masuk kerajaan, bubar Perikatan Nasional, tubuh Gagasan Bersama Rakyat. Adakah saya yakin Gagasan Bersama Rakyat akan meletup dan menang pilihan raya? No, tak akan. Dengan barisan kepimpinan ni lagi saya tak yakin. Tetapi sekurang-kurangnya ada peluang lah sikit untuk kurangkan impak kehilangan kerusi pada PRU 16. Tetap akan hilang, masa dah suntuk, sebab masa dah suntuk. So, ini adalah nasihat percuma, pendapat percuma. Saya tak nak kata nasihat, nanti orang kata kamu ni fikir kamu pakar sangat ke? So, ini adalah pendapat percuma yang saya lontarkan sebab ada pihak dari keluarga besar pembangkang kata kau kritik lebih sangat, bagilah penyelesaian. Inilah penyelesaian, bubar Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tak boleh pi dah. Okey? So, pendapat lah. Saya dah declare pendapat. Saya bukan kata saya betul, saya kata ianya pendapat. Ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.